Okey, kita dah sampai ke lokasi cabaran di kilang kerepek Mesrina di Sepang. Kita akan beritahu nanti kita punya peserta apa cabaran ini sebenarnya. Selamat datang ke kilang kerepek Mesrina. Dan di sini kita akan berusaha untuk menang dan mengalahkan tim yang lain. Boleh? Boleh! Nak bawa kerepek ni kan tak senang sebenarnya tau. Ada 5 proses. Mula-mula kita kena kupas dulu kulit kerepek yang tak senang. Lepas tu terus kena potong dalam mesin. Lepas tu kena goreng. Lepas tu kena gaul dengan ramuan-ramuan yang rahsia lah kan oleh Mesrina ni. Tapi memang tak sampai pada start dah tengok tu. Okey, semua steady. Ni satu tim kita kena buat banyak ni. Kita kena tolong, kita kena tolong akak ni. Dan bila Aizat dah habis, dia kira semua. Jadi macam ni. Dia potong dia semua. Nampak dia proses pertama kita takkan habis sampai bila. Okey Aizat, proses kedua, kita kena potong pula ubi dia seperti tapi senang sikit sebab ada mesin. Saya memang... jari ya Allah. Tapi Jantung tau. mesin ni saya amat bahaya. Dia teramat bahaya. Yang kalau termasuk dengan diorang kat lubang ni, memang dia akan hilang jadi dia. Okey. Sebab cabaran ni kan, bukan setakat potong saja tau. Dia kena potong dan juga anda kena menyanyi, nyanyikan lagu AJL anda. Ni boleh habis chorus ni. Kau pergi, pergi, dua. Boleh. Yes! Okey, pas. Semangat dia. Semangat. Kita okey. Okey, Tauke dah buat proses yang ketiga. Oi. Ni apa ni bang? Ini campuran garam. Garam. Okey. Supaya perasa dia tak komplit. Perbezaan antara warna yang abang buat dengan yang tadi yang... Tak, memang kita sengaja. Boleh hilang buat. Supaya kita tahu yang mana pro, yang mana tak. Saya pro. Awak pro? Oh, ni tahap pro? Oh, sorry bang, saya tak tahu. Okey. Ni pro, okey. Saya nak abang gaul. Macam Aizat juga tadi kan bang? Kita cabaran ni bukan setakat gaul je bang. Kita juga kena gaul sambil menyanyikan lagu AJL abang. Alamak. Boleh bang? Boleh. Kita start ya? Tak ku tahu mengapakah kerepekku hangus semuanya. Dan Mat, lirik siapa tulis bang? kemahuanku, dia dah memang begitu. Tahniah abang, tahniah. Patut lagu tu menang AJL bang? Ya, betul. Unik bang, lirik dia. Sebenarnya bukan saya tu. Yang lain. Abang memang terror lah bang. Okey. Terima kasih ya. Asyik lah bang goreng. Kak Mela? Ya. Ini apa pula Kak Mela? Proses ni? Ni dah penuh belum ni lah. Ni dah timbang belum? Dah. Abang ke depan. Abang terus jual lah bang. Terus jualan. Terus jual lah. Terima kasih bang. Okey ni akak satu timbang ya kak? Ini kalau satu ni dekat ada 5 kilo. 5 kilo So kita kena timbang 5 kilo lah. Okey kak, yang saya buat akak nyanyi. Okey, cepat. Saya tolong. Saya backup dancer tak? Dah habis. Yeay! Okey, ini dia tuan punya kilang Mesrina, yang berseri ni. Sihat kak? Okey, jadi akak dah berapa lama dah tak buat keripik ni sebenarnya? 12 tahun. 12 tahun. Okey, antara tadi tengok ada Aizat, ada Kak Ranahram, ada Maramat kan? Kak rasa siapa pekerja yang paling tekun kak? Kalau kak boleh bagi hadiah kat siapa? Aizat lah. Aizat eh? Aizat? Pasal apa kak? Dia ada... Dia takkan bising kak? Dia bising kita tak buat kerja apa? Saya tengok masa dia sagat tu kan. Dia berusaha nak. Betul Dia rajin kak, dia berani kak. Dia berani kalau jari dia kemih, dia tak kisah, dia tolak juga kak. Ya. Bagus kan kak? Okeylah kak, terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga jaya. Ya, selamat raya kak. Dah sampai dah. Saya punya tim. Inilah dia hasil. Yang Hasil sempat kecil, kita Bang. buat lari. Bang, abang buat lari sini. Sebab yang lain semua habis. Ni 5 kg ke ni? Ini 5 kg yang paling ringan, Berat. 5 kg yang paling berat. Tentu ya.
Okey, so kita punya tim dah siap dah. Ya, kita dah sedia. Tak tahulah kan tim Ellie dengan Faizal buat macam mana kan? Yang tetap kita orang dah ready. Rasa pasti dia tertinggal. Yang tu kita first. Okey, kita akan bawa semua ni ke rumah rawatan dan jagaan. Orang-orang tua ahli kelas dekat Puchong. Dekat Sadilan. Okey, jom. Abang, berat.